You gimana? Pergi toilet? Rindu lah. You apa toilet tak ada pun. Apa kau? Orang kahwin kan? Sonok. Mana ada orang sonok kahwin? Ada orang sonok kahwin? Tak ada. Yang ramai sonok nak kahwin. Seronok dah kahwin, ada tengok muka menanggung nampak. Tak ada lah. Yang ramai seronok nak kahwin ni. Nanti datang jangan lupa tau. Esok, Sabtu majlis pukul 11 dah boleh datang lah. Ada jamuan apa semua kan. Tapi dalam pukul 3 saya dah tak ada dah. Outdoor. Baring-baring kat jalan kita api ambil gambar apa semua kan. Ya. Pergi kat Masjid Besi Putrajaya tu, angkat gaun je dah kat dinding. Haji tu ambil wuduk tu dah 8 kali basuh muka tu. Outdoor tu yang mustahak kat dia. Aduh, pening bela kan. Ya. Yang seronok tu lah. Nanti yang pun datang tahu mama tu. Yang dah kahwin, lepas 2 minggu dia balik kerja balik. So macam mana kahwin? Okey tak? Okey lah. Macam tu je. Tak ada yang settle. Ya Allah, kenapa aku tak kahwin pada dulu? Ya Allah. Tak ada. Jangan nak bohong. Mana? Nak lelaki. Cuba tanya lelaki. Macam mana nak kahwin? Macam tu lah. Lepas 10-20 tahun masih lagi dengar ayat tu. Aku tak faham dengan bini aku. Masih keluar lagi ayat tu. Iya. Saya tak faham dengan suami I. Apa lagi dia nak? Dulu kat main ni. Masuk jamban pun rindu. Sekarang agak. Contoh. Saya tak cakap siapa lah. You gimana? Pergi toilet? Rindu lah. You apa toilet tak ada pun. Apa kau?